Lucut ke ada? Oi, ada geng. Strike geng. Aduh, kotor, berlumpur. Ya Allah, boleh tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar guys. Selamat kembali ke channel Pancing Pamisai. Hari ni saya turun mancing. Hari ni hari Sabtu. Biasanya kalau hari Sabtu ni saya tak turun kat tempat ni. Tapi sebab petang nanti saya ada kerja, saya ada program dekat UIA bersama dengan student, maka pagi ni kita turun mancing lah. Dan lokasinya macam biasa, lokasi terdesak untuk saya. Spot dekat Kampung Jambu, MRT Kajang tu ada MRT. Tu stesen MRT. Yang ini Medan Selera Sate. Dekat situ ada gerai ataupun warung Kampung Jambu lah, Seri Jambu sini. Minta maaf kalau silap sikit sebab saya bukan orang sini. So keadaan air hari ni nampak macam promising. Dan hari ni saya santai je. Saya cuma bawa umpan roti. Kita tengok macam mana hasil kejadian hari ni, okey? So kalau ada video ni kat YouTube, maknanya adalah strike. Okey. So geng, hari ni saya cuma bawa 2 batang joran yang saya tak prepare sangat pun. Tapi kalau tengok air ni nampak macam promising lah, orang kata, orang putih kata promising lah, menjanjikan lah. Menjanjikan untuk saya boleh dapat ikan sisik. So target saya memang ikan sisik geng hari ni. Dalam video yang lepas saya dapat ikan baung kan. Ikan baung tu pun yalah, tak ada jangka ikan baung yang nak makan. Dapat 2 ekor ikan baung, saya hadiahkan kepada sahabat subscriber yang ada kebetulan. Okey geng. Ni umpan, hari ni saya pakai umpan roti So saya punya cara simple je. Ni satu mata. Saya sebenarnya mata tak berapa sesuai, saya akan ikat lain mata ni nanti. Cuma untuk target ikan sisik ni macam ini je. Sikit je, cukup lah. Kucing. Dan juga ni pancang. Dan saya nak balik depan-depan ni je. Bismillahirrahmanirrahim. Buat target saya ikan sisik. Agak-agak ada lah ikan sisik. Okey, satu kita letak sini.
Ush, ikan apa tu? Okay geng, saya dah baling dua-dua joran. Sekarang kita boleh berehat-rehat. Dah ada makan ke? Dah ada makan. Baru. Dah ada makan. Dah ada makan. Tak tahu apa yang makan. Dah ada makan. Baru baling. Ada makan. Biarlah dia melenting-lenting dulu. Ada makan. Cuma mata tu tak berapa sesuai. Nanti kejap lagi tengok saya ikat mata lain ke. Ada. Ada dah kena. Kena geng. Ya Allah, 2 ekor. Alah jatuh. 2 ekor. 2 ekor geng, satu jatuh. Nak kena turun. Letak satu dulu sini. Nak kena lari sana jauh pula. Ish, jatuh. Ada lagi tak? Alah, dah melenting. Allah, kat lumpur. Kat lumpur geng. Aduh, masuk lumpur. Aduh, kotor. Berlumpur. Ya Allah. Boleh tak? Boleh tak ni? Aduh, kotor. Demi menyelamatkan kau seekor. Kain siapa ni? Jumpa kain, boleh lalapkan. Aduh, kotor. Kan? Dah agak dah air macam ni ada ikan. Ada ikan sisik. Aduh, berlumpur. Hari ni kita grounding lah geng. Baik, 2 ekor kan? Busuknya bau lumpur ni. Nampak geng? Naik sekali 2 ekor.
2 ekor sekali geng. 2 ekor sekali naik. So air macam ni, tekaan saya menjadi tekaan saya mengena. Dah khabar dah ada ikan. Air macam ni. Ya Allah, kaki korang tengok geng. Datang bersih, sekarang kaki macam ni lah, lumpur. Mantap lah. Yang penting kita mancing. Sekejap, lap dulu tadi selipar. Okay. Aduh, baru nak pasang kursi ni tadi. Okey. Kita sambung. Mana roti tadi? So kat sini ada cara dia lah mata kecil, mata letaklah 2. Ni saya pakai mata lama saya 4. Letak mata banyak ni masalahnya sangkut. Tak sempat nak buka kerusi pun. Macam ni geng ni cara saya lah. Lain orang lain cara. Kalau korang nak ikut boleh lah. Biasa saya pakai mata 2. Tapi ni ada apa yang ada je, mata 4 ni. Saya pakai 4 lah. Okay, jom sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni pun tadi rasa ada makan dah. Oh, kotor, bau tai. Lumpur bau tai. Oi. Ni pun habis dah. Ada makan ni tadi. Nampaknya geng, baru baling dah ada ketuk-ketuk lah. Kita tunggu je lah. Sementara tu saya akan pasang kursi ni. Lepas tu saya ingat nak buat perambut lain. Mungkin perambut 3 mata ke. Oh, kotornya. Wish, berdarah kaki ni. Terpijak. Mungkin ada mata kail ke kaca ke besi. Berdarah geng kaki saya ni. Tak tahu pijak apa tadi. Jom kita ikat perambut lain. Yang ni semua matanya besar, kasar Oh, ni satu ada yang kecil ni tapi tak tahu. Tengok macam mana. Boleh pakai ke tak boleh pakai. Sangkut dah ni. Kita lancur geng. Kalau korang nak mancing kat sini, korang kena kental dari segi
Batu pun tekail sebab sini kuat sangkut. Okay geng, jom kita tukar yang joran ni kat sini. Ni tadi umpan mesti dah habis lah. Oh, lekat. Aduh. Ini kau-kaunya lekat ni. Ada makan, nampak? Ada makan, tu pun tadi ada makan. Dia sama ada lekat tak lekat je. Dia kalau lekat berenjut. Nampak makan, makan. Sentiasa ada. Sentiasa bergegar. Mungkin yang makan kecil. Tapi kita mungkin boleh cuba perambut yang panjang lah lepas ni. Tengok macam mana. Ni ada makan ni. Nampak? Nampak ada makan Persoalan dia lekat dengan tak lekat je. Aduh, sangkut. Lucut tadi tu. Lucut ke ada? Oi. Ada geng. Strike geng. Dia makan roti ya. Jeli makan roti. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Hui. Nampak geng, ada hasil. Nampak tak? Abang mi saya ada hasil. Tidak kumpau hari ini. Kita letak dulu. Kita mana panjang tadi? Kita mengumpan yang baru. Mana tak kerja sangkut putus kan. Orang buang sampah dalam sungai, buang baju, buang spender, buang bra, buang segala-gala, selimut semua ada. Mana tak sangkut. Betul tak? Betul tak saya cakap? Okay geng, kita mengumpan lagi geng. Saya nak main satu kepal je. Malas nak buat 4 kepal. Okay geng, kita tukar-tukar cara, tukar-tukar teknik. Baru kita settlekan ikan keli tu tadi. Alamak, plastik kecil ikan besar.
Okay geng, hasil saya ikan koli. Hari ni kena air dia geng, kena air cantik. Cuma dapat tak dapat je, selalu datang air keruh. Okey, sudah 3 ekor. Alhamdulillah, mantap, terbaik. Kita sambung mengumpan lagi. Okay geng, ada makan lagi geng. Ada makan lagi. Yang sana ni dah sangkut ni. Payah pergi sangkut je. Makan. Lanjut. Okey geng, pancing saya rupanya dah ada ikan lampam melekat tapi tak besar. Baru ingat nak tukar umpan, rupanya dah ada. Alhamdulillah, ikan keempat. Aduh, hasil. Alhamdulillah, ikan keempat. Alhamdulillah geng, ikan keempat. Okey, sebabkan malas nak buat satu-satu, so sekeping roti ni kita boleh buat 4 ataupun 6 lah. Okay, ni mungkin boleh buat 6 macam ni. Buang tepi ni sikit untuk dia lebih padat lah. Okay, ni kita letak mentakai sini. Bubuh lah 2, 3, 4 mata. Okay, bubuh sini. Lepas tu gulungkan dia macam ni. Jadi lah macam ni. Okay, kita baling. Gitu je kan caranya, tak susah. Okay, baling, bubuh. Kucing. Udah jadi dah. Kita tunggu je lah ikan makan. Okay geng, alhamdulillah sudah 4 ekor ikan. Hanya umpan roti kosong geng. Tak ada umpan payah-payah susah-susah, tak ada. Roti kosong saja. Sebab hari ni air dia cantik. Kalau air jernih, bukanlah jernih, tak jernih sangat. Air dia bila air tinggi sikit, kurang sampah, air mengalir tak deras, itu terbaik untuk ikan sisik. Okey. Ada makan. Oh ya, ada tadi lepas. Tak tahu ikan apa, besar juga tadi. Oi, lepas ayam besar tadi, tahu ikan apa.
Bukan apa lah, mata kai lucut lah daripada mata. Kena lah tadi tu. Bukan main melibas dia tadi. Ni kena buat mata lain lah geng. Kita kena buat mata lain. Kita buat 2 mata je sudah. Geng, ini kesedaran lah ni saya dapat tali pancing orang sangkut dekat saya punya mata. Dan dia punya sangkutan dia ni adalah kain. Kalau korang nak tahulah, antara punca sangkut ni adalah ni lah kain. Kain guni yang dibuang ke dalam sungai. Jadi sungai ni orang buang sampah. Inilah akibat dia. Kalau kita sebagai pemancing, kita pun rasa marah kan. Jadi kalau kita yang mancing ni pun tolong jangan bawa sampah. Kalau bawa sampah tu bawa balik semula. Sebab kebersihan ni cerminan diri kita geng. Kita ni orangnya macam mana, pengotor ke, kemas ke, tu mencerminkan kita, apa ni, diri kita lah, peribadi kita kan. Nampak ni. Ini saya berjaya menaikkan kain ni, saya bawa atas. Orang lain yang dah berapa banyak yang dah sangkut dan putus. Nak kena ambil gunting. Oh, ada orang kenal. Daripada mana? Oh, dekat je. Daripada memang datang saja-saja ke apa? Saja. Lama tak mancing ni kat sini. Saya biasa mancing lah belakang. Saya malas, saya dekat-dekat je. Ni pun kaki dah kotor ni. Ambil ikan. Ikan apa ni? Ni saya cari ikan sisik je ni. Sisik lah. Dah ada naik belum? Tu. Yang plastik tu. Nama apa? Yan. Gang, hari ni jumpa lagi subscriber. Minggu lepas tu jumpa, minggu sebelum tu jumpa. Hari ni ada lagi ni. Ni otai juga ni, Yan. Daripada Sungai Jeluk. Dia selalu mancing kawasan ni juga. Tak apa, hari ni tiap-tiap kali datang ni rasanya macam tiap-tiap kali datang mesti ada jumpa. Alhamdulillah. Ikan pun dapat ekor. Kita sambung lah. Okey geng, rasanya cukup lah mancing. Asyik sangkut aja. Tapi hari ni memang hari air ada ikan lah. Aduh, sakit tangan. Sini nak kental bab ni lah, bab sangkut putus je lah. Okey geng, saya kena kemas. Tadi kita berborak-borak dengan sahabat kita, Pian. Ada info-info terbaru yang menarik. Nantilah kalau ada kita sharekan. Okey, saya nak kemas-kemas. Tak sangka pula nak kotor macam ni. Aduh, kalau tak saya nak kena singgah kedai nak beli makan je. Okey geng, kita kemas dulu geng. Okey, jom kita tengok hasil. Hasil saya tak banyak geng. Hasil saya kolam pam 3 ekor. Lalatnya suka buahnya. Ui, banyak lalat. Ui, langau. Okay, banyak langau. Okay, lampam 3 ekor, geli 1 ekor. So mancing yang sekejap ni saya dapat 4 ekor lah. Itulah masa saya terhad geng. Saya berterima kasih atas segala komen positif yang membina, yang memberi semangat. Negatif pun saya ambil positif juga. Terima kasih kat komen-komen yang kata video saya dah tak berapa best sekarang.
Yang itu kita ataupun saya kena akui memang betul pun. Sebab saya dapat mancing sekejap je, tak dapat nak mancing lama. Setakat ni dalam sebulan ni lah, kalau saya dapat pergi mancing tu pun dalam sejam 2 je dapat mancing. So itulah cerita dia. Okay gang, terima kasih atas sokongan korang dekat Panjang Bamisai. Yang baru jumpa channel ni, jangan segan-segan untuk subscribe. Terima kasih. Tonton video ni sampai habis. Okay, jumpa lagi dalam next content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.